Sebab attention span kanak-kanak sekarang hanya 20 minit. Kenapa benda ni berlaku? Kalau setiap hari kanak-kanak ni terdedah dengan radiasi daripada telefon, apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sistem saraf mereka dan tumpuan mereka tanpa kita sedar? Seperti yang kita tahu, pada kebelakangan ini, penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak semakin berleluasa. Mungkin 20 tahun kebelakang ni sangat-sangat ketara sebenarnya. Baik, kenapa saya kata begitu? Sebab bila saya mengajar, saya perhatikan tumpuan kanak-kanak ni tidaklah begitu konsisten sebenarnya. Paling lama mereka boleh bertahan 10 hingga 20 minit. Tetapi sebagai seorang guru, saya lebih fokuskan kepada tumpuan. Jadi berbalik kepada pengajaran saya di dalam bilik darjah hanya 20 minit. Kenapa benda ni berlaku? Ni dia. Tapi saya nak bagi tahu, sebab ini adalah keperluan lah ya. Ini adalah keperluan. Jadi untuk itu saya akan tunjukkan satu demo yang sangat ringkas. Mungkin tuan-tuan di luar sana boleh buat demo ni dengan kanak-kanak atau dengan sesiapa saja yang menunjukkan betapa bahayanya kesan radiasi ni kepada kanak-kanak, terutamanya kepada tumpuan mereka kepada pembelajaran.